Untuk video sebelum ni aku guna TTS Studio untuk tunjuk macam mana untuk gunakan TTS lah. Tapi untuk yang Script Studio ni aku gunakan konsep aku gabungkan lah antara LLM dengan TTS untuk generate some kind of content lah. So macam ni ada YouTube Explainer, Podcast, TikTok Short. Untuk ni aku gunakan ilmu AI. So last week kat tamu dapat free token, so ingat aku nak habiskan lah. Okay, so contohnya YouTube Explainer. So contohnya how AI agent work, and intermediate Malay, and so first just generate outline macam, so kalau okay continue, kalau tak okay boleh regenerate. Okay, atau mungkin try GPT versus Bird. Okay, conversation. So just generate je. Contoh kalau nak buat jadi dramatik, boleh tukar teks ni, and then boleh pass ke Revo Studio and just generate lah semua. Lepas dah siap, boleh play audio. Hai semua, tahukah anda bagaimana mesin? Atau boleh share link. Hai semua, tahukah anda bagaimana mesin boleh faham apa yang anda cakap? Ada dua rakan AI ini yang bekerja di uji GPT dan BERT. Jom tengok bagaimana mereka berfungsi dan apa yang buat mereka berbeza. Hai, sini host video kita hari ini. Kita nak takrif dua model bahasa moden, GPT dan BERT. GPT ialah model yang banyak kita dengar dalam produksi teks, manakala BERT ialah versi yang memberi tumpuan kepada pemahaman isi teks. Kedua-duanya bagus, tapi cara kerja mereka berbeza. Siap? Let's go! Pertama, BERT. BERT sangat mahir dalam memahami konteks dua hala ia, boleh lihat kiri dan kanan dalam satu ayat untuk faham maksud penuh. Bayangkan anda cuba cari pinjaman jarak jauh, siapa yang bantu pinjam duit itu? Atau anda perlu pasangkan maklumat. Okey lah, BERT rasa sampai itu membantu. Ya, so ni aku gunakan konsep LLM dan TTS lah. So next mungkin aku gunakan tambah speech to text. So kita boleh ada full pipeline speech to speech. So kita boleh ada conversation, dan mungkin akan tambah juga untuk avatar. So yeah, thank you.